Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan, ni adalah video first. Saya nak tunjukkan setup permulaan yang simple je sebenarnya, tak banyak sangat pun yang kita kena buat. Okey, first of all, pertama sekali saya nak cakap terima kasih kerana telah mendapatkan sistem Asia Studio Bot. Okey, untuk Super Affiliate Tools ACT. Okey, so semua fungsi ada untuk setiap package. Selepas dah beli, tuan-tuan akan dapat paparan dashboard macam ni lah. Tuan-tuan akan terus auto login dan tuan-tuan akan dapat paparan dashboard yang macam ni. Jadi dekat sini tuan-tuan boleh nampak ada sebelah kiri ni ada dashboard. So benda pertama sekali yang tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan boleh terus tekan download extension. Okay, kemudian tuan-tuan boleh pergi pada bahagian extension, tekan 3 titik ni, pergi pada bahagian extension, manage extension. Dekat developer tools, make sure tuan-tuan tick bagi dia ke kanan. Okay, supaya dia onkan developer mode. Dan kemudian file yang tuan-tuan download tadi, tuan-tuan boleh tarik dan drag saja ke bahagian sini. Okay, tak perlu buat apa-apa, just drag saja. Okay, so selepas drag, yang saya punya saya dah ada. Ni saya dah download dah saya punya. Okay, so selepas download, tuan-tuan boleh pergi pada bahagian extension. Okay, bahagian sini, extension ni. Tekan extension ni. Okay, dan tuan-tuan pinkan supaya nanti tuan-tuan nak buka, tuan-tuan boleh tekan je terus kat sini. Okay, so bila pinkan dia akan naik macam ni. Tuan-tuan tekan extension ni dan dia akan naik ke dekat side panel tuan-tuan dan puan. Okay, so daripada sini tuan-tuan boleh gunakan semua fungsi yang ada dekat extension ni. Okay, so untuk paparan permulaan akan tuan-tuan dan puan akan diminta serial key. Tuan-tuan boleh ambil serial key tuan-tuan dan puan dekat dekat manage extension. Okay, dan kemudian tuan-tuan boleh ambil pair key tuan-tuan dan puan. Okay, so copy pair key ni dan paste bila dia minta serial key tu. Paste je. So dah siap, dah settle dah tuan-tuan punya extension. Okay, dan kemudiannya kita ada bahagian tutorial. Tuan-tuan boleh go through tutorial, semua tutorial untuk menggunakan setiap satu fungsi yang ada dekat tepi ni. Dan ada bahagian manage extension. Manage extension ni untuk kita generate kita punya serial key, pair key kita. So boleh copy nanti kat sini, ni pair key kita lah. Dan kemudian seterusnya kalau nak tambah extension lagi, dia bergantung pada package tuan-tuan dan puan. Saya rasa untuk package yang beli sempena launching, dia akan dapat extension ni unlimited. So boleh add je secara unlimited extension tuan-tuan dan puan. Okay. Dan kemudian kita ada bahagian affiliate. Okay, so kat sini bahagian affiliate ni tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan ada affiliate link tuan-tuan masing-masing, boleh copy dan share kat kawan-kawan. Dan kalau kawan-kawan tuan-tuan tu ataupun user tu dia buat pembelian, dia langgan, tuan-tuan akan dapat 25% daripada setiap pembelian yang dilakukan lah menggunakan link tuan-tuan dan puan. Okay. Dan kemudian tuan-tuan dan puan boleh withdraw. Contoh saya ada available wallet balance ni ada 720. Okay, so pending withdraw 120. So total withdraw 520. Ni maksudnya kalau wallet available 720, saya boleh ni lah, saya boleh withdraw 720 juga. Okay. Dan boleh masukkan akaun bank tuan-tuan dan puan dan tekan ni lah, tekan request withdraw. So nanti lepas admin dah tengok dan dia dah buat pembayaran, dia dah approve, dia dah transfer dan dia dah approve, tuan-tuan akan nampak lah dekat akaun tuan-tuan tu daripada pending ni dia akan jadi approve. Okay. So itu untuk fungsi affiliate. Okay, mudah je, copy link je dan share. Dan untuk sale assistant nanti kita akan masukkan fungsi ni. Just nanti boleh dropkan ni, nanti saya akan tunjukkan lah tutorial. Boleh check dalam bahagian tutorial macam mana nak buat untuk sale assistant ni. Dan dekat store ni ni ada macam-macam lagi lah. Tuan-tuan nak upgrade package dan sebagainya, boleh update kat sini. Dan untuk Google Flow add-on, boleh add-on dekat sini. Kalau tuan-tuan nak add-on Super Grok 1 year, kita dah ada 1 year. Okay, so nanti saya akan masukkan dekat sini juga lah. Okay, dan seterusnya itu je. Dan untuk orders, tuan-tuan boleh check balik lah orders yang tuan-tuan pernah buat selama ni daripada Asia Studio ni. Daripada bahagian billing and package, tuan-tuan boleh tengok balik package tuan-tuan dan puan. Dan support center, okay, ada 2. Sekarang kita ada WhatsApp group dengan Telegram group. So tuan-tuan boleh masuk dekat dua-dua group ni dan tuan-tuan boleh berkomunikasi dekat dalam group ni. Okay, so ada setting dan sebagainya, ni tak perlulah. So kita nanti akan ada tutorial macam mana kita nak, kalau nak advance lagi. Tapi untuk sistem sekarang kita dah advance dah semua. Okay.
Okay, seterusnya, okay, ini mengenai kita punya website bot.studio ni. Bila tuan-tuan dah beli, tuan-tuan akan masuklah ke website ni. Okay, make sure ingatlah website ni. Dan seterusnya, selain daripada website ni, persediaan yang tuan-tuan perlukan ni first time je, senang je. Tuan-tuan boleh login kat Grok ni kalau nak guna generic guna Grok. Okay, grok.com/imagine. Okay, /imagine. Ataupun kalau masuk grok.com pun boleh. Make sure tuan-tuan dan puan login menggunakan akaun yang tuan-tuan dapat lah selepas pembelian sistem ni, selepas pembelian akaun ni lah. Okay. So make sure tuan-tuan dan puan login ke akaun tuan-tuan dan puan yang kita bagi detail untuk login. Dan selepas login, tuan-tuan boleh pergi pada bahagian sebelah kiri ni, ada imagine, tekan imagine. Okay. So ada dua benda yang tuan-tuan perlu setting siap-siap. Dan benda ni perlu setting sekali je. Melainkan tuan-tuan dan perempuan ada edit apa-apa nak buat sendiri dekat Grok. Jadi tuan-tuan perlu ingatlah setting ni. Selepas tuan-tuan guna, tuan-tuan kena set balik ke setting asal sebelum menggunakan extension ini. Okay. First adalah pada bahagian image. Okay. So untuk tekan tuan-tuan dan perempuan pada bahagian bawah ni tekan image. Dan tuan-tuan tekan 9:16 aspect ratio. Okay. Satu. Dan kemudian tuan-tuan boleh pergi pada pilih untuk nak dapatkan image laju ataupun nak dapatkan quality image yang bagus. Okay, tak ada masalah, boleh pilih salah satu. Okay, kemudian yang seterusnya, yang pada bahagian kedua, tuan-tuan pergi tekan pada bahagian video. Make sure tuan-tuan tekan 720p. Ini resolution dia 720p. Dan tuan-tuan masukkan duration video yang tuan-tuan nak buat nanti menggunakan extension 10 second, contoh 10 second. Dan yang ketiga adalah tuan-tuan perlu masukkan aspect ratio 9:16. Kalau contoh nak post dekat TikTok, sebab kita semua nak post dekat TikTok, so kita letakkan 9:16. Okay, dua setting ni saja sebelum kita menggunakan extension dan kita perlu set up dekat Grok. Okay, seterusnya, so dekat Grok dah settle. So setting ni sekali je sebelum menggunakan extension. Okay, contohnya esok kita nak gunakan extension lagi, tak perlu dah setting. Sebab apa? Sebab kita dah setkan dia dah. Dia dah ingat setting apa yang nak guna. Okay, so Grok dah settle. Dan perkara kedua yang tuan-tuan perlu ingat, tuan-tuan perlu prepare adalah satu, TikTok account tuan-tuan. Okay, so make sure login ke account TikTok yang tuan-tuan dan perempuan nak post pack kuning tuan-tuan tu. Okay, nak post konten tersebut. So make sure tuan-tuan dan perempuan login ke account TikTok tuan-tuan dan perempuan. So selepas login, tuan-tuan dan perempuan perlu make sure juga account TikTok tu memang dah boleh masukkan beg kuning. Okay, make sure ada beg kuning. Bila ada beg kuning je barulah kita boleh menggunakan extension ni sepenuhnya. Okay, so itu saja untuk persediaan. Ni ada dua benda penting saja. Satu, Grok tadi. Yang kedua adalah login TikTok. Itu saja. Okay. Okay, so itu saja. Terima kasih kerana telah membeli. Dan selamat beraffiliate lah dekat TikTok. Dan pastikan jangan lupa, nasihat saya nak cari produk untuk beraffiliate. Cari produk yang dia pergi margin profit yang tinggi jugalah. Okay, sebab kita walaupun setting dia 45 minit, tapi kita dah boleh buat 100 ke 200 video sehari, still lah bagi saya 45 minit tu pun masa kita, bagi saya masa kita, berbanding dengan kita sebelum ni kita nak post 100 konten pun makan masa berjam kan, 10-20 jam. So sekarang dah kurangkan sekiranya 4 ke 5 minit. So carilah produk-produk yang berkualiti, produk yang bagi komisen yang tinggi. So itu saja nasihat saya. So selamat beraffiliate, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.